tumpuan bagi saingan Selangor Champions League. Kategori kumpulan B akan menemukan pasukan AAK FC Puncak Alam menghadapi pasukan Smart Focus Park City di gelanggang ini bagi terus mencabar kedudukan di kumpulan B. Bermula dengan langkah kiri, tewas kepada pasukan Teleflow pada perlawanan pembukaan. Kemudian mereka menang ke atas pasukan Belia Selangor untuk minggu kedua. Sekaligus pada ketika ini perlawanan sudah pun dimulakan dengan AAKFC Puncak Alam. Mavina Sures melepaskan percubaan terus. Berjaya diduga oleh Ayub Hakimi. Hanya berlari untuk melihat bola itu keluar. Lihat bagaimana sekali lagi lembatan yang cukup deras sebenarnya, namun ketepatan itu sedikit kurang untuk meletakkan bola itu ke dalam pintu gol, menghasilkan jaringan. Dirampas di situ, kesilapan daripada Azli Azrul. Syakawi mara ke dalam kawasan kotak penalti. Percubaan yang dilepaskan. Azli Azrul perlu mengurangkan kesilapan kiri untuk pasukan Smart Focus. Sekali lagi kita lihat bagaimana Syarkawi berjaya merampas bola dari kaki Azrul. Namun sayang, tembatan itu sebenarnya tidaklah terlalu baik. Kembali bernafas untuk kamp pasukan Smart Focus. Mereka agak sukar untuk menembusi masuk kawasan pertahanan pasukan AK, dan kali ini peluang ini perlu digunakan dengan baik oleh ketua pasukan Smart Focus, Muhammad Nur Fazli. Berhadapan dengan Ayub Hakimi. Bola ini perlu diletakkan ke dalam jaring gol pasukan AK untuk mereka mara dengan penuh bergaya ke bilik persalinan ataupun tidak. Ya, cantik, mudah. Ketenangan daripada ketua pasukan Muhammad Nur Fazli meletakkan bola itu ke kawasan tengah. Gagal untuk ditepis oleh penjaga gol pasukan AK. Sekali lagi lihat bagaimana ketenangan daripada penjaga gol ini. Percaya juga kita dapat saksikan jaringan pertama yang berjaya terhasil di arena MBSJ. Kesorangan membuka permainan untuk Marvinez. Peluang untuk pasukan Smart Focus. Cantik, sayang. Aduh. Satu peluang sebenarnya yang dimiliki oleh pemain muda ini. Antaranya itu perlu diberikan pujian sebenarnya dari Wan Muhammad Airi. Sudah pun tertewas Ayub Hakimi. Sayang daripada Marvinez yang agak kecewa dalam ketika beliau. Azridin hantaran lambungan ke kawasan sebelah kiri. Oh, Aiman, bahaya sebenarnya. Kesilapan daripada penjaga gol yang keluar dari posisi beliau dalam ketika pemain pertahanan sudah pun cemerlang sebenarnya berusaha mengawal pergerakan pemain ini. Syazril Uzair yang berjaya mendapatkan sentuhan yang dilakukan oleh Azridin, kemudian melakukan tolakan mudah menewaskan penjaga gol pasukan Smart Focus. Saya kira beliau tidak perlu keluar sebenarnya kerana masih lagi jauh. Ruang itu masih lagi boleh ditutup oleh barisan pertahanan pasukan Smart Focus. Lagi mengambil sepakan ini dengan cemerlang. Pendek saja ke tengah, satu percubaan. Oh, Aiman dengan satu tepisan. Menyedari ada ancaman di sebelah kiri pintu gol yang dikawal oleh pemain ini. Sekali lagi saksikan bagaimana Aiman menyedari percubaan yang dilakukan oleh pemain ini, bertindak untuk menepis keluar percubaan tersebut. Cemerlang daripada penjaga gol Smart Focus. Perlu digunakan dengan cukup baik oleh barisan pemain yang naik ke atas pada ketika ini. Kembali bertahan untuk pasukan AK. Kali ini sedikit kuat dan terus keluar dari kawasan permainan untuk menamatkan cerita aksi di antara kedua pasukan. Sama kuat, sama handal untuk keputusan masa penuh di arena MBSJ. Smart Focus Park City 1, AAKFC Puncak Alam 1. Jangan ke mana-mana. Selepas ini pada jam 8 malam, satu perlawanan tumpuan akan kita saksikan dibagi ke kategori kumpulan A di antara pasukan MPKJ dan juga Ampang 24
Terima kasih kepada seluruh barisan penonton dan penyokong yang setia hingga ke wisa penamat. Assalamualaikum, selamat malam dan kembali selepas ini.